Alah kullu bid'ati dhalalah. Alah hai ungkong palih. Je yang demo dalam masjidnya Nabi dia. Nah teman-teman Nabi. Sikap dibit dalil pakai tiga. Baik ka pegah kullu bid'ati dhalalah, kullu bid'ati dhalalah. Jino ka dibit dalil pakai hai gampak hai gelan tiga hai. Hadis yang jut demo di dalam masjid. Sikap debat tiga. Bahkan di lain nak berdebit kata-kata masalah Runi 212-nya kepegahnya bid'ah haji. Karena hana semata Nabi model-modelnya. Jino yang demo dalam masjidnya. Dan anak inang dalam hai ungkong hai. Nah semata Nabi. Hai bui. Nah semata Nabi. Sikap berdebit dalil kita tiga pakai. Model-modelnya ke tengah. Jino. Jangan masalah kamu model-model Nabi kepegah bid'ah. Jino yang buat lagi buat Yahudi dalam masjidnya ni inang ah. Ka demo-demonya macam pegah apa. Kadang cik muhid jihan. Demo dalam masjid tak melempap ke jino ka pegah je hai bui pali. Sikap depak tiga nyam. Bid'ah apa hana? Sikap debit dalil yang tiga. Bebah kalau lagi bui yang nampakkan tu pukul 5 ke. Kap debit dalil you. Baik kap pegah je. Kullu bid'ati dhalalah, kullu bid'ati dhalalah. Nyang kap doh tiga tak dah ni inang demo dalam masjidnya. Nak bid'ah apa nak? Qoimah ke. Kepeh dalil kah yana. Apabila hana ke kalau doa bidak lantai ke qoimah ke. Yang kenyang jina Allah gebuka pintu-pintu hati para kamu yang nunggu. Terbukti yang toh sebenarnya yang pakai bid'ah. Yang kenyang awak don hai ungkong hai. Qoimah ke. Yang keprima dalil bagian tiga. Baik kajak okma kehinan jadah padi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi nibak kesempatan kalinya ulun tuan akan membantah perkataan daripada si Farhan. Pakan tungku karena si Farhan kaki pedebit lafai bamandum ialah yang hana dipebut semasa Nabi iaitu bid'ah. Ulun tuan akan membantah perkataan daripada si agamnya. Dengan dalil dengan hadis kepegang oleh si Farhan iaitu dengan lafai kullu bid'ati dhalalah. Bang Farhan yang kami muliakan, di dalam lafai kullu bid'ati dhalalah jadilah persoalan kita adalah lafai kullu. Lafai kullu inahai Bang Farhan terbagi kepada dua. Ada bermakna adalah keseluruhan, ada bermakna iaitu sebahagian. Jadi, di lafai kullu bid'ati dhalalah itu hai Bang Farhan, tidak semuanya itu adalah bid'ah. Kenapa Bang Farhan? Karena di lafai kullu bid'ati dhalalah itu hai Bang Farhan lafai sebahagian, makna sebahagian. Ya Bang Farhan. Bila lafainya hai tungku dronun pakai dengan lafai umum, maka sungguhlah hai Bang Farhan buat segala buat ketanya jinonyo adalah bid'ah hai Bang Farhan. Maka di lafai kullu itu bukanlah bermakna keseluruhan tapi bermakna sebahagian. Nampak Bang Farhan? Karena menyota fikir lagi hai Bang Farhan, letak lafai-lafai kullu di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Contoh hai Bang Farhan, dalam sebuah riwayat hadis gukulan Nabi kafa bil mara'i kaziban ayu haddasa bi kulli ma sami'a. Yang gukulan Nabi. Cukuplah bagi seseorang disebut sebagai pendusta. Bang Farhan, bila ia suka menceritakan setiap apapun yang ia dengar. Bila di lafai kullu itu kita taruh dengan lafai umum, hai Bang Farhan, sungguhlah hai Bang Farhan yang gada dengar duku hadis-hadis Bang Bandung hanya kesampaikan magab. Maka bilanya tak puduk dengan lafai kullu umum. Jadi inan hanya tak puduk dengan lafai umum. Jadi dengan lafai khusus. Empat, dengan lafai sebahagian. Bangai mentanam lagi bu yang nampakkan tu ke hai lempang.
Okey. Jadi yang jadi permasalahan ketanya jino hai tungku mutua di lafai kullu bid'ati dhalalah itu bukanlah lafai bermakna umum ataupun keseluruhan, tapi di situ adalah bermakna sebahagian hai bang Farhan. Pakan jemanan karena hai tungku nah yang hana dipubut oleh Nabi dipubut oleh sahabat. Maka ji hai bang Farhan irana boleh nyebut kitab-kitab iaitu kitab bayan, kitab sulamul mantiq yang perlu nyebut supaya Arab mukum lafai sabah-sabah lafai be asai neutral laju. Kampak bang Farhan. Nah, kan bermakna kulu itu bermakna umum hai lempak. Jak bet le bang Farhan. Entahlah kamu usikan kepegah bid'ah mandum nyan yang kajian iya kah ya? Yang bid'ah cid hai lempak. Pakan Nabi yang nak kerja dalam gelah yang makaji di dalam hal tersebut tidak boleh engkau mengatakan bahawa lafai kulu itu dengan lafai keseluruhan hai lempak. Bek bangai mentanam lagi bu yang nampak kan tu kah? Kampak kan? Hamban. Selanjutnya hai bang Farhan. Barujud dapudu lafai umum, lafai keseluruhan iaitu makna kullu itu seperti dalam ayat Allahun nafsin zaikatul maut. Inan je bermakna kullu. Pekan tiap-tiap orang yang bernyawa pasti dia merasakan mati. Nyanjut lafai umum, tapi lafai kullu bid'ati dhalalahnya nyat hanjut dah puduk sebagai lafai umum. Keempat, itu kapi bid'ah putuk baju lagi nyo kapi bid'ah nyo bid'ah berarti nyo. Oh, pakai api bid'ah hai lempak. Kumat penyampuh nyo bid'ah ya bid'ah Nabi hana penyampuh nyo jamun. Bangai medanong. Ya pakai tak. Ya bid'ah Nabi hana semata jamun. Ya, nyo bid'ah. Perlu aku nyo bid'ah. Nabi hendak kerja bilang perlu aku aja mun nya bid'ah dak kaji pok tanpa ke. Baik go tiga roda nya hanjut ji nya bid'ah. Tekan karena Nabi hendak kubut lagi nyan. Maka ji oleh kahai barhan baik kapuduk lafai kulu itu dengan lafai umum, tapi bermakna kulu di situ hai bang Farhan bermakna iaitu sebahagian. Nyamban tungku. Keempat yang bang Farhan, dengar dalam tabutu ayat wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Nya lafai umum lau. Bambandum Allah Subhanahu wa taala diciptakan manusia, diciptakan hewannya adalah dari air, itu baru boleh kita taruh iaitu lafai bermakna umum. Dalam tabutu abang Farhan yang hajut adalah sebagai lafai iaitu umum. Contoh aku perhatikan. Tiap-tiap orang yang jabat di Mesir itu ahli azhar. Kullu ahlu menyoda bahasa Arab muno ji. Kita bahasa Arab ji kan. Kullu ahli azhari ulama. Bermula tiap-tiap ahli azhar itu ulama. Yang jadi pertanyaan lun jino hai bang Farhan, apakah tiap-tiap orang jabat gede Mesir azharnya ulama? Hana Iban Cideman itu bermakna kulu di situ bermakna sebahagian. Hana Babandung yang jabat gede Arab juga ulama. Contoh lagi kaprat. Kaprat. Pokok lagi nyangka. Bek bangai mutanam lagi bui han nampak kan tu hai pukoi ma. Nyom tu nak agak. Nak kapum be dia lek bubui. Gampak Bang Farhan. Maka ji bek lantai penibang ni apa tanpa ji kubui. Allah. Tak tu Cina kalian dalam ayat Abang Farhan di dalam surat Al-Am
ayat put Abang Farhan. Cina kalau. Gekun Allah inan. Fahtahna alaihim abwaba kullu syai. Arti dia Abang Farhan. Kami bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu. Tiap-tiap pintu segala sesuatu. Inan hai Bang Farhan. Yang jadi adalah permasalahan kita tanya dua di bab malam yang berbahagianya lafai kullu. Kullu syai, tiap-tiap sesuatu. Ya, segala sesuatu. Ingat hai Bang Farhan juga bukan bermakna iaitu bermakna umum, tapi adalah bermakna khusus. Hana Bandung pintu dibuka. Kampat, hana Bandung dibuka. Cuma yang dibuka pintu ini adalah pintu kesenangan. Bukan semuanya pintu dibuka. Kampat. Itu ayat. Jika ayat apa? Mereka gelandu. Kita baru ke ayat. Fatahna alaihim abwaba kullu syai'. Yang ayat bukan Farhan. Maka jibek tinggi lagi buihana mempatkan tu be atas kapegah yu halempang. Tiada dalil. Maka jibek kapegah bid'ah. Pap ma ke bid'ah malum yu. Katuk kalau kah bid'ah ya. Pemerek kalau kah Humaidah. Yang bid'ah cip tadi. Halah halempang. Ana habis bangai. Bangai mudah. Dom. Ka jina dalam Farhan. Neng kalam lam adalah dalam surat iaitu dalam jina lah hai Farhan tak kalam dalam surat Al-Ahqaf ayat 25 hai Farhan. Cina kalau dia banggakan li Allah minan. Li Allah. Tudammaru kullu syai'. Ka arti dia hai Bang Farhan menghancurkan segala sesuatu. Menghancurkan segala sesuatu, tiap-tiap sesuatu. Yang jadi yaitu adalah permasalahan di bab lafai kullu. Tahu kullu syai', tiap-tiap sesuatu. Ya, inan baru ju tak pergi yaitu dengan lafai umum. Kampak Bang Farhan. Maka jika tinggi lagi ibu yang nampakkan tu kah. Allah Tuhan. Taubat Bang Farhan. Hai taubat. Kasih buatnya. Kasih pengogok. Biasa pengogok di. Allahu Akbar. Istighfar. Dia semayang maka dia Bang Farhan. Dia semayang murid pun nak zikir. Supaya dipelung jin lah badan. Dia semayang tubuh pun nak zikir. Memandung teman-teman. Yo jin. Mek bangai. Bangai mutanam lagi bu yang nampakkan tu. Alah halimpak. Sampai dah. Nyampe tinggi le. Bek apegah le. Lapai kulunya umum. Bid'ah. Kah je pia dalam gelahnya. Ada bid'ah. Kau tak kepak ma ke. Bangai mutanam. Tanpa lagi tu. Kak mudah-mudahan. Dengan adalah pencerahan singkat dengan lafaz kullu itu menjadi manfaat bagi ulun tuan. Umum ji adalah bagi ketanya babandum. Yang lafaz kullu yang ibadi Farhan yang tunggu yang fitnah. Yang fitnah. Makna lafaz kullu bid'ati dhalalah inan adalah kom bermakna umum tapi bermakna sebahagian. Nampak tunggu. Ban. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.